Pukul 2 dah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat berpuasa kepada semua rakan-rakan, cikgu-cikgu, murid-murid dan ibu bapa. Untuk taklimat pada hari ini, kita akan mula jam 2 petang dah. Sekarang ni dah pukul 2 petang. Jadi saya akan memulakan taklimat pertandingan Minecraft peringkat negeri Kelantan bagi tahun 2026. Kalau sebelum ni kita tak ada peringkat negeri Kelantan, kita terus peringkat kebangsaan. Tapi bermula tahun 2002 ni, untuk makluman rakan-rakan, murid-murid, ibu bapa, SSTP mengambil inisiatif membuat satu pertandingan untuk peringkat negeri Kelantan dengan nama KEDAC, Kelantan Digital Education Challenge, KEDAC. Jadi untuk pertandingan Minecraft peringkat negeri Kelantan, PPD Kota Baru telah diberi amanah bagi melaksanakan pertandingan untuk peringkat negeri dengan kerjasamalah JPN, SSTP dengan kerjasama PPD Kota Baru akan melaksanakan pertandingan Minecraft. Untuk PPD lain ada pertandingan lain lah, melibatkan semua 10 pertandingan. Okey, untuk hari ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk hari ini saya akan terangkan berkaitan pertandingan Minecraft, apa yang perlu ada dalam pertandingan nanti dah. Okey. Terima kasih. Okey, tema. Tema. Kalau tahun lepas tema kita rumah selamat, safe house ataupun rumah kaca. Untuk tahun ni, bagi peringkat negeri, tema kita ialah tema air ataupun water park Minecraft. Tahun lepas ramai murid-murid untuk negeri Kelantan ada sebanyak 700 lebih yang menghantar pertandingan. Okey, kita lihat dulu tema kita, tema water park ataupun taman tema air, di mana konsep dia murid perlu membina sebuah taman tema air. Nampak tak paparan saya? Saya besarkan sikit dah. Nampak? Konsep dia, Nampak. murid kena bina taman tema air yang kreatif, selamat dan menarik seperti dunia sebenar. Lego Splash, Legoland, water park. Tapi jika murid-murid tak pernah pergi tempat-tempat ni, boleh je dalam negeri Kelantan ada yang murid-murid pernah pergi lah. Kemudian murid juga perlu menerapkan, kena ada nilai-nilai ataupun ada berkaitan matlamat pembangunan mampan. Contohnya macam mana kita nak jaga air kolam tu supaya sentiasa bersih dan sebagainya. Dia ada kemahiran untuk menyelesaikan masalah. Okey, itu konsep dia. Utama, perlu kreatif dan ada nilai estetika, ciri-ciri keselamatan pengunjung, pengalaman keseronokan. Okey, itu adalah konsep untuk water park Minecraft kita. Kemudian apa yang perlu ada dalam itu? Apa yang perlu ada? Ada 5 perkara yang perlu ada, tapi jika lebih daripada itu, murid-murid boleh tambah sendiri. Bebas. Jadi orang bebas tu, kalaulah kena dengan tema dan sebagainya, dia menjadi markah tambahan untuk murid-murid lah. Okey, yang perlu ada, elemen-elemen yang perlu ada ialah kolam renang, kemudian ada glosor air, zon kanak-kanak, kemudian ada pondok rehat, pintu masuk atau kaunter. Dan elemen tambahan ini lain-lain lah yang murid boleh fikirkan. Itu berkaitan konsep dan elemen yang perlu ada bagi pertandingan water park
Mycraft peringkat negeri Kelantan ataupun pertandingan Mycraft untuk negeri Kelantan tahun 2026. Misi dan objektif kita, kita nak murid-murid, sebelum murid-murid masuk pertandingan peringkat kebangsaan, kita ada juga peringkat kebangsaan. Yang ni peringkat negeri, peringkat kebangsaan belum ada lagi tema. Jadi untuk peringkat negeri ni kita akan buat, lepas ni ada sesi bengkel untuk murid-murid. Jadi dengan adanya murid-murid mengikuti sesi bengkel tu, dapat menyediakan murid-murid ataupun peserta untuk menyertai pertandingan peringkat kebangsaan nanti. Dan harapan kita bila kita bila kita ada buat peringkat negeri ni, kita adalah peringkat tempat pertama, kedua, ketiga bagi setiap kategori untuk nanti peringkat negeri kita nak bagi hadiah. Jadi bukan peringkat kebangsaan ajalah kita dapat hadiah Mycraft ataupun pertandingan ICT yang lain. Okey, kita lihat pula siapa yang layak menyertai. Semua murid di negeri Kelantan bawah umur ataupun daripada tahun 1 hingga tingkatan 5 dah. Okey, kita ada beberapa kategori iaitu sekolah rendah tahap 1 tahun 1 hingga 3, sekolah rendah tahap 2 tahun 4 hingga 6, sekolah menengah rendah tingkatan 1 hingga tingkatan 3, sekolah menengah atas tingkatan 4 hingga tingkatan 5, pendidikan khas PPKI untuk sekolah rendah dan PPKI untuk sekolah menengah. Manakala untuk sekolah bukan KPM hanya ada 2 kategori sahaja, iaitu sekolah rendah tahun 1 hingga tahun 6 dan sekolah menengah tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Hanya 2 kategori sahaja. Kemudian peraturan apa yang tak boleh murid-murid buat ialah tiada mukcid ataupun kita upload data daripada peserta lain. Tiada muat turun, upload, download daripada orang lain lah. Daripada kalau yang kita sendiri tak ada masalah dah. Bila kita buat satu-satu projek, kita simpan, kita nak upload semula, tak ada masalah. Tapi kita ambil download daripada orang lain, kita upload kepada projek kita, tu memang masalah dah. Okey, tiada bantuan luar, kita buat sendiri. Kemudian tidak tiru orang lain. Jika peraturan-peraturan ini didapati murid-murid langgar, dengan sendirinya terbatal syarat. Ataupun kalau cikgu murid sebelum ni akan ditarik kemenangannya. Okey, kemudian kriteria kemarkahan melibatkan kreativiti, inovasi, rekaan, struktur, ketepatan tema, ada ikut tema ke tak, fungsi interaktif, kemudian ada penerangan video nanti dan pengatur caraan. Ada coding macam mana kita nak buat satu-satu binaan, kita guna coding pengatur caraan. Ini adalah garis masa pertandingan kita. Di mana pada hari ini kita ada taklimat dan selepas taklimat ni murid-murid boleh mula dah membuat projek Mycraft berdasarkan tema yang kita berikan. Kemudian tarikh akhir penghantaran selewat-lewat pada 28 sebelum pukul 12 tengah malam. Pukul 11.59 boleh lagi. Pukul 12 tengah malam tak boleh dah. Kemudian pada 4 hingga 11 Mei. 4 hingga 11 Mei ni setiap PPD akan buat penilaian projek yang murid-murid ataupun peserta hantar. Kemudian Soalan, ya, nak buat pertandingan ni dalam Minecraft Education ke? ya betul, Mycraft Education sahaja. Nanti kita bawa lagi. Ada lagi. Okey, yang ni Sebab akaun saya dia dah expired. nanti saya cikgu bagi ID dia dah. Baik, terima kasih. Nanti sekejap lagi cikgu bagi berkaitan ID dan lain-lain. Okey. Okay, terima kasih. Itu penilaian daerah ni top 10 untuk peringkat daerah pada 21 Mei
akan ada pengumuman peserta yang dapat top 10. Dan pada 29 hingga 30 Julai, ni peringkat ni bersemukalah, kita akan panggil pemenang. Top 10 tadi bersama dengan guru pengiring ataupun guru pembantu ke SSTP untuk pembentangan secara face to face. Okey, kemudian kita lihat dulu dokumen. Kita lihat dokumen. Dia nak tanya. Ya. Guna creative mode ke? Guna creative mode ke untuk buat tema air ni? Ya, creative mode. Nanti lepas ni saya buka sesi soal jawab dia. Lepas ni saya buka sesi soal jawab. Tengok dulu. Nanti tak faham. Okey, dokumen ataupun bahan yang wajib dihantar. Yang pertama ialah video penerangan, di mana murid akan record menggunakan OBS Studio, Bandicam ataupun apa saja, Canva dan sebagainya. Record dan terangkan daripada pintu masuk ataupun kaunter, bawa ke kolam renang, bawa ke pondok, kawasan murid dan sebagainya. Dan rakaman tersebut tidak boleh lebih daripada 3 minit. Kalau lebih daripada 3 minit, kita terus batalkan penyertaan. Kena kurang daripada 3 minit. Okey, kemudian video penerangan dah siap dengan suaranya. Kemudian file yang kedua ialah file work lah. Projek kita dah download. Kita akan upload bersama dengan video penerangan. Kita letaklah dalam folder tersebut. Kemudian bila kita dah upload, kita akan isi dalam Google Form untuk kita hantar bahan ni. 2 bahan ni buat kita letak dalam satu folder. Nanti kita akan isi dalam form ni. Okey. Okey, kita sama macam Minecraft peringkat ya. Sama macam peringkat kebangsaan, cuma peringkat negeri tak ada PowerPoint. Adakah sesi face to face dikira dalam markah penjurian? Ya, sesi face to face tu untuk menentukan top 5 tu nombor tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga. Tu face to face. Sebab kita dah ada top 10, jadi kita nak pilih tempat lah pertama, kedua, ketiga bagi setiap kategori. Okey, kemudian saya tunjuk jap. Berkaitan, ada tanya berkaitan. Okey, asas pembinaan bermula dengan blok pertama. Kita gunakan Minecraft Education Edition. Dan kita kena mula dengan block of grass. Daripada kosong dah. Daripada rumput kosong. Untuk ID tadi, ada yang tanya berkaitan ID Minecraft. Saya letak bawah ni. Okey, ID ni, selain daripada kita gunakan email delima mtolak. Mtolak boleh guna cikgu. Murid-murid, cikgu boleh guna mtolak. Tapi kalau kita nak guna yang ni, yang kita dah berikan pada tahun lepas. Okey, dalam ID ni banyak-banyak ID. Macam flat kenyang blok. Flat. Sekejap, saya tunjuk berkaitan ni dah. Contohnya ID ni saya copy. ID dan password . Contohnya yang ni yang saya ada buat permohonan pada tahun lepas. ID dan password. Okey, bila kita masuk dalam Minecraft, untuk kita mulakan satu-satu projek. Okey, bila kita nak mulakan satu-satu projek, bila kita dah download, saya sign out dulu. Okey, bila kita dah download Minecraft Education ni daripada delima kita kena sign in. Untuk langkah pertama, kita kena sign in.
Bila sign in ni kita boleh gunakan email delima mtolak ataupun yang cikgu ada letak tadi. Ni. Ni adalah ID emailnya, yang ni adalah passwordnya. Okey. Kita dah masuk sign in, next. Kemudian kita tunggu, kita masukkan password tadi. Ini password dia. Jadi dari name, sign in. Okay, itu proses untuk kita sign in. Untuk download nanti kalau contohnya ada yang tak download lagi, nanti kita boleh buat bengkel lah. Macam Google Meet. Okey, untuk mulakan satu-satu projek, ada yang tanya tadi, bila kita klik play, kita pergi bahagian My World. Kat sini ada template, block of grass. Bukan kita buat daripada ikut suka kita. Kita kena menggunakan My Template, block of grass. Kita nak semua buat daripada kosong. Baru aci. Okey, di bahagian My Template ni, jadi kat sini kita cari block of grass 0.00 megabyte. Orang tak guna lagi. Dan kita create new. Kemudian kat sini creative, peaceful. Creative, peaceful. Yang ni tak perlu ubah apa-apa kan. Kita terus pada play untuk kita create taman tema waterpark tadi. Boleh ke? ID ni, ID contohnya cikgu kata ataupun murid kata saya tak nak guna ID ni, saya nak guna M tolak. Boleh tak? Boleh. Yang M tolak boleh, ataupun cikgu dah ada minta tahun lepas SK Pro, boleh guna. Cuma kalau contohnya kali pertama kita guna, dia ni pertandingan peringkat kebangsaan Minecraft belum lagi, jadi kita tak boleh minta lagi lah. Jadi yang ni kita gunakan tahun 2025. Nampak tak? Ni 2025 tahun lepas. Banyak sekolah yang dah ada ID, tapi jika sekolah tahun lepas ada sekolah minta, tiba-tiba dia tak guna, kita boleh gunakan ID dia. Contoh saya ambil SK Kampung Laut. SK Kampung Laut. Guna tak? Kita ambil satu dah. SK Bendang Pau. Kita check, adakah sekolah ini telah guna tahun lepas. Kalau sekolah guna tahun lepas, kita nak masuk guna password ni tak boleh. Contoh dah. Contohnya saya sign out. Saya sign out dulu. Sign up account. Kita sign out dulu. Kita nak check adakah ID tadi dah digunakan ataupun belum. Okay, kita sign in. Saya copy punya ID. Next. Dan kita copy password dia lah. Password sama je. Dan kita paste. Okey, untuk tahu ID ini dah digunakan ataupun belum, bila kita klik sign in, dia akan keluar gini. Your account or password incorrect. Maknanya telah digunakan. Dan dia dah tukar password. Jadi kalau kita nak contohnya tak nak guna yang saya bagi tadi, saya dah tukar password dan password baru saya letak sini lah. Kalau tak nak guna yang ni, boleh je cuba yang lain. Sebab ada yang minta sahaja tapi dia tak guna. Copy. Kita boleh test dah. Ada yang minta saja tapi tak guna. Jadi kita boleh gunalah. Ya. Okay, copy. Okay. Oh, tak boleh. Dia ada yang dah guna, ada yang belum guna. Boleh je ke?
Single player. Single ataupun mati. Dia macam ni dah. Pertandingan, syarat-syarat dia adalah peserta individu. Terbuka penyertaan ni secara individu, sekolah bebas menghantar. Nak hantar semua murid boleh, tak ada masalah dah. Single player dah. Ada lagi tak? Saya tengok dulu soalan daripada di YouTube, daripada rakan-rakan. Di Google Meet ada soalan. Kena bayar. Free je. Untuk makluman, ID yang kita mohon ni adalah percuma. Sama dengan M-Tolak. Cuma jika kita gunakan ID ni, dia tak ada limit. Kalau M-Tolak, murid yang punya tu, lepas beberapa kali kita nak lock masuk dah tak boleh. Kalau yang ni tiada limit. Macam mana nak dapatkan ID? Nak dapatkan ID yang ni dah. Kat bawah ni. Bawah sekali. ID Minecraft. Ya, saya bagi slide ni lah. Copy. Untuk tahun lepas, banyak sekolah negeri Kelantan yang minta ni. Kalau tengok sini, bawah ni, negeri Kelantan belakang ni. Sungai Ruah